Okay, pada 2024 tu saya dapat first victory saya. Betul. Dekat Aragon masa tu, time tu hujan. Okay, dekat sebelum nak pergi ke Aragon tu, race yang sebelum tu dekat Austria tu adalah result yang tak bagus. Sebab saya kat belakang. Jadi daripada situ saya menjadi pembakar semangat saya. Lepas habis race tu, saya hari Isnin tu terus saya macam switch saya punya mindset. Saya terus buat pergi training terus. Pergi jogging terus. Saya jadi macam tak puas hati. Yelah. Sebab saya kalah. Saya tak puas hati. Kalah. Yelah. Saya rasa aduh, kenapa saya tak boleh fight ni? Kenapa saya tak boleh ke depan? Saya fikir, saya kaji balik apa yang boleh saya buat improve. And then saya lepas habis race tu, saya terus pergi training. Terus tak rehat pun? Tak rehat. Ahad malam tu terbang balik ke Spain. Isnin tu terus saya pergi training. Menjadi pembakar semangat saya. Yelah, jadi pembakar semangat untuk awak lah. Lepas tu. And then kemudian pergi, sebab dia jarak daripada Austria tu dengan Aragon tu dia dekat. Lebih kurang seminggu macam tu. And then pergi ke Aragon daripada FP1, FP2 saya dah menunjukkan result yang okay, bagus. And then qualifying pun top 5 masa tu. And then dekat race 1 tu pada awal permulaan tu agak bagus dekat depan. And then kemudian red flag, and then saya fight juga dekat depan. Masa tu habis race dengan result yang baik. And then race 2 pula, pada waktu pagi tu tak expect pun hujan. Saya bangun tidur, saya tengok dekat luar, aduh, hujan pula. Jadi saya ni tak suka sangat hujan. Oh, tak suka hujan. Selalu rider Malaysia kita suka hujan kan? Awak tak suka? Saya ni kurang sikit. Saya tak berapa suka sangat race dalam hujan. Saya suka race dalam dry race. Jadi